Selalu kita dengar rungutan hospital kerajaan sesak dan ramai yang tanya, kenapa kerajaan tak kerjasama je dengan klinik-klinik swasta untuk kurangkan kesesakan? Jom kita dengar jawapan terus dari Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli. Sejak saya kembali mengemudi KKM kali kedua, bahkan kali pertama lagi saya telah memperkenalkan apa yang diistilahkan dengan PKB40, sistem yang berteraskan saringan, berteraskan prevention, promotif, ya. Dan juga hari ini skim perubatan madani yang ditanya adalah bagaimana, apakah cadangan untuk bekerjasama public dan private ni, Datuk Mentua. Nampak tak strategi yang Dr. Zul nak sampaikan? Sistem kesihatan kita sekarang sedang beralih daripada tunggu sakit baru rawat kepada pencegahan dan saringan awal. Itulah peranan besar inisiatif macam PKB40 dan skim perubatan madani. Kita nak tangkap penyakit tu dari awal sebelum ia jadi lebih parah dan menelan belanja yang besar di hospital. Dan untuk menjawab isu kerjasama awam swasta atau PPP itu, sebenarnya untuk pengetahuan yang berhormat khabar, kami telah lama mulakan ya kerjasama public private ini dengan GP-GP kita. Swasta mengambil peranan dalam saringan dalam melaksanakan program PKB40 dan hari ini juga dalam NHSI, National Health Screening Initiative juga GP kita berperanan besar ya dalam menjadikan tulang belakang ataupun important backbone of primary healthcare dengan izin Datuk Yang Ketua. Sebenarnya ia bukan benda baru dan bukan sekadar teori atas kertas. Ribuan doktor di klinik swasta atau GP kat luar sana itu dah lama digerakkan sebagai barisan hadapan untuk saringan komuniti di bawah program kerajaan. Kata Dr. Zul, mereka inilah tulang belakang atau backbone kepada sistem kesihatan primer kita hari ini. Jadi, konsep public-private partnership ini sedang giat berjalan dan ia sangat membantu mengurangkan beban hospital-hospital kerajaan.